Welcome to Super Sarah Kids Channel. Hai semua. Saya dan sepupu saya menyertai Wira Cilik Merdeka pada 1 Ogos 2026 bertempat di Khidmah Tampoi. Terdapat 8 cabaran untuk menjadi hero merdeka. Tengok sampai habis tau. Wira Cilik Merdeka. Tepuk tangan sikit semua. Semangat sikit semua. Alright, terbaik. So kita Program ini diresmikan oleh Kancil Pintar Academy. sikit. Okey. Ya. Inilah kita saksikan di berasnya majlis berasnya Wira Cilik Merdeka 2026. Jadi dengan ini terima kasih diucapkan. Cabaran pertama ialah UV Mission. Kami perlu mencari simbol merdeka menggunakan lampu UV. Cabaran kedua pula ialah puzzle Malaysia. Kami perlu cantum puzzle berkaitan Malaysia. Cabaran ketiga ialah target toss. Kami perlu baling beanbag ke sasaran berwarna. Balik. Dan. Masih lagi masih lagi persiapkan raya dan peserta. Dan sekarang saya berada di lokasi target course stesen yang ketiga. Dan untuk meneman ibu bapa pertandingan pada hari ini, lontar beanbag ke sasaran. Cabaran keempat ialah Patriot Relay. Kami perlu berlari berganti membawa jala gemilang. Sorang je. Sorang. Ya, rumah hijau dah habis. Rumah hijau, rumah merah. Lepas tu rumah biru. Dan terakhir rumah kuning. Tepuk tangan. Seterusnya, cabaran kelima ialah balloon run. Ya, tu dah rumah merah. Kami perlu bawa balon ke garisan penamat tanpa pecah. Tak apalah begitu. Yes. Cabaran keenam pula ialah Merdeka Ring Toss. Kami perlu lempar gelang ke tiang bertema Merdeka. Merah kena kat sana. Okey, teacher. Cabaran ketujuh ialah Obstacle Challenge. Kami perlu melepasi halangan mini dan melalui terowong. Akhir sekali, untuk cabaran ke-8 ialah jalur gemilang Han. Kami perlu cari dan kumpul bendera Malaysia tersembunyi. Yeay, kami dah selesaikan semua cabaran ini.
Jom kita nyanyi lagu patriotik dulu. Rumah hijau dah dapat. 57 hari mulia negara ku merdeka. Semangat sikit. Inilah sepupu saya, Diha, Dija dan Ijat. Sekarang ialah waktu pengumuman pemenang. Tempat keempat bagi cabaran Wira Cili Merdeka. Tempat ketiga jatuh kepada rumah biru. Okey, biru diminta naik ke atas pentas. Baiklah, juara bagi Wira Cili Merdeka 2026 di Kimau Tamboi. Juara dengan markanya 6,664 markah jatuh kepada rumah apa? Tempat pertama jatuh kepada rumah merah. Maka tempat kedua jatuh kepada rumah hijau. Kita selaku ahli keluarga, ibu bapa bertanggungjawab untuk membesarkan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita nanti ini. Alright, rumah hijau. Tapi betul kalau kita tengok rumah hijau kan kecil-kecil je, comel-comel. Comel-comel pun dapat nombor 2 tau. Hebatnya rumah hijau. Yang lain jangan balik dulu. Parents, tapi kalau boleh parent nak ke depan sekali pun tak apa. Kita ambil gambar ramai-ramai penutup kejap lagi. Adik-adik, kalau boleh jangan berlari-lari sangat, nanti menyukarkan ibu bapa untuk mencari kita. Pastikan kita fokus. Kita settlekan tempat kedua dahulu, rumah hijau. Adik piala mana? Lawan kau jatuh, jangan engkau lemah kerana hidup mengajar kita, jangan cepat mengalah. Bina yakin diri, mampu kita lakukan, tiada yang mustahil, segalanya boleh. Kita berganti. Tahniah kepada semua. Saya rasa sangat gembira kerana dapat menyertai Wira Cili Merdeka. Bye semua, jumpa lagi. Thank you. Don't forget like and subscribe. Bye bye. See you next time.